Hai, hari ini kita nak sembang pasal ekonomi dan kos sara hidup, topik yang memang dekat dengan semua orang. Betul tu. Rasanya isu kos sara hidup ni makin terasa sekarang, kan? Harga barang naik, gaji pula macam tak berubah. Memang ramai orang mula rasa tertekan nak urus perbelanjaan harian. Kadang-kadang nak makan di luar pun kena fikir 2-3 kali. Saya setuju. Kalau kita tengok, inflasi antara punca utama kos sara hidup naik. Tapi, kenapa inflasi ni boleh berlaku ya? Banyak sebab, antaranya harga minyak, perubahan mata wang, juga masalah rantaian bekalan. Semua tu beri kesan terus pada harga barang. Ada yang cakap kalau kerajaan kawal harga supaya boleh kurangkan tekanan. Tapi realitinya, kawalan harga pun ada hadnya. Ya, kalau terlalu banyak kawalan, peniaga pula susah nak bertahan. Kadang-kadang mereka terpaksa naikkan harga untuk terus hidup. Saya perasan banyak orang cuba cari pendapatan sampingan sebab nak tampung kos hidup. Ada yang jual makanan, buat servis online dan sebagainya. Betul tu. Gig ekonomi memang jadi pilihan ramai sekarang. Tapi pendapatan tak tetap, risiko pun tinggi. Kalau tengok dari sudut keluarga, ramai ibu bapa kena rancang bajet dengan lebih ketat. Mungkin potong perbelanjaan yang tak perlu. Ada juga yang terpaksa kurangkan simpanan semata-mata nak pastikan perbelanjaan bulanan cukup. Kadang-kadang tabungan kecemasan pun tak sempat nak penuh. Tapi orang kita memang kreatif. Ramai cari jalan untuk berjimat, macam beli barang masa promosi ataupun kongsi kenderaan ke tempat kerja. Saya suka tengok cara orang guna aplikasi perbandingan harga, dapat jimat sikit-sikit, lama-lama banyak juga beza. Tapi adakah cukup dengan berjimat? Atau kita perlukan perubahan dasar yang lebih besar untuk bantu rakyat? Itu persoalan besar. Dasar kerajaan penting, tapi kesedaran dan usaha individu pun perlu seiring. Kalau tidak, masalah tak selesai. Ada juga yang rasa sistem pendidikan kewangan patut diajar dari sekolah supaya semua orang ketahu urus duit dengan lebih baik. Setuju. Kalau dari kecil dah pandai urus kewangan, mungkin kurang tekanan bila dewasa nanti. Tapi bukan mudah nak ubah budaya. Kadang-kadang saya terfikir, adakah cara untuk hidup selesa tanpa terlalu stres pasal kos sara hidup? Mungkin kena ubah gaya hidup, cari kesederhanaan. Tapi kita pun perlukan sokongan dari pelbagai pihak, bukan individu saja. Betul tu. Mungkin soalan yang patut kita tanya, apa lagi usaha yang boleh dibuat untuk bantu ringankan beban rakyat secara menyeluruh? Satu soalan yang patut kita sama-sama fikirkan. Oh God.